Empat. Okey, hari ni kita akan tengok yang pertama Video. yang mana yang nak kereta terus kita mesti kentang. Bilik 5, bilik 5, 6, 7, 8 blok lain, 1, 2, 3, 4, 5 blok lain. Okey, kita sudah boleh bergerak ya. Ada yang naik motor, ada yang naik kereta ya, menuju ke, kita pergi ke Perak dulu untuk bermain golf. Ya, sangat laju. Dah. Sudah lalu ke Terowong Menora. Ya, suasana perjalanan menuju ke Perak kita rehat dulu di anak-anak cari makan dulu, lepak-lepak dulu. Ui, abang muda, abang. Video. Dia menang. Berapa kali pukul lah. Betul, lubang pertama berapa kali masuk? Masuk lubang pertama. Kalau betul lah 1 kali, 2 kali, 3 kali masuk lubang, tulis 3. Oh, okey. Hari dah Toyo. Tengoklah tim nombor 5 siapa dulu? Okey, nombor 5 je. Masuk. Adakah bendera Malaysia akan berkumandang? Oh. Ya, Datuk KZ mengambil pukulannya hari ini. Monyet lah. Hati-hati, monyet akan mencuri bola anda untuk dilarikan. Ini pada aku belakang rumah lah. Empat. Air bapak lagi wood. Ya, Datuk KZ telah masuk 2 kali pukulan menentang geng veteran wanita dari Selangor. 1, 2, 3 kali kan? Telah dimenangi oleh pasangan Remy dengan Miss Eli dengan bekas 9-17. Kunci lah, kunci. Baik Roni. Baik Roni. Satu-satu yang kembali dan satu ubah. Tekan makan di pecuk. Jangan kapal lah menang. Okay, habis main golf, kita singgah di rumah pengasas silat gayung ya. Itu dia, kita isi perut dulu, singgah. Ini Udang Majah. Dan kita teruskan perjalanan ke Pulau Pinang. Penang. Oh, dia sampai ke check in dulu ke hotel ya. Sudah sampai ke lokasi penginapan. Bilik nombor 8. Jom. Okey, jom kita tengok apa yang ada di bilik ini. Biasa ada katil, tingkat atas ada juga katil untuk 2 orang. Suasana di perkarangan hotel, kita lepak santai dulu. Petang apa kita nak pergi mana, kita perut lapar apa lagi, kita makanlah. Ya, kita kena dulu si kandar di Muhammad Rafi ya, dia Penang. Dia joki cedok juadah kan. Sangat lazat boleh cuba di sini. Nasi kandar Muhammad Rafi surupnya. Singgah di Batu Feringhi sekejap, lepak-lepak. Kemudian kita bergerak pergi Padang Kota. Apa yang ada di Padang Kota ini macam biasalah, itu sembur yang sangat famous. Ini kerang, dan habis makan kita lepak di luar
ambil angin, ambil gambar, happy di kawasan Padang Kota lah. Macam-macam gelagat kita boleh tengok sambil menikmati suasana laut dan pantai. Ini ada kapal Star Cruise. Kita naik sini pula. Ya, ada Batman di situ. Mari tengok ke sesi bergambar ya. Nampak ramah mesra. Okey. Kita balik ke tempat beca Pulau Pinang. Tunggu peringatan di sini. Okey. Sangat cantik kawasan bangunan sini. Gerak ke hotel dulu. Cuba tengok. Ya. Hello. Hai. Kejadian malam tu macam mana? Awak tengah syuting hari tu? Ya, kita buat podcast di malam hari ya. Kita sampai ke Pening Hill, Bukit Bendera. Kita naik Bukit Bendera, tak apa. Kita sudah membeli tiket online. Sekarang kita menunggu untuk masuk. Anggaran masa menunggu 1 jam 15 minit. Wah, akhirnya kita dapat masuk ke train naik ke Bukit Bendera. Ini first time saya naik Bukit Bendera. Duduk saja Kedah tapi tak pernah naik Bendera. Sampai agak sejuk macam berada di Marina Highland. Memang sejuk, atas ni memang sejuk. Cantik pemandangan di atas sini. Ya, ada Pak Su mengambil gambar dari atas. Okey, malam-lambai tu. Okey, ini kawasan tempat perdanginan. Jika anda berkunjung ke Pulau Pinang, tidak sah anda perlu datang ke Bukit Bendera ya. Okey. Kalau nak melihat pemandangan, kita boleh ada teropong di sini. Teropong dulu. Nak share tu buat akan video klip Hindustan di situ. Hindustan kan? Ramli lah. Kan dari Kerang Mata. Oh. Azmi. Bye. Jumpa lagi KL. Sebelah jalan lo. Sebelah jalan dulu. Baik tuan. Okay, bye. Okay, sebelah jalan tadi. Ya, ini dia meriam bulu bukan meriam bulu, meriam besi gangsa mungkin menghadap Bendera ini. Okey, sudah selesai. Kita balik dulu. Kira orang jangan tak cukup orang pula ada tertinggal di Bukit Bendera. Gezek mana gezek? Kita gerak balik dulu. Orang. Dah turun. Ya, turun ke bila kita pergi ke rumah kelahiran P. Ramlee dulu. Menarik di sini memang semua menarik. Bangunan rumah pengalaman pustaka peringatan bergambar dulu dengan berhadapan dengan rumah P. Ramlee. Kita masuk rumah kampung P. Ramlee, tempat beliau dibesarkan. Ini ruang tamu dan juga gambar di sini. Oh, betul-betul nostalgia ya. Ada dapur. Jom kita pergi kena nasi kandar beratur dulu. Ni beratur berapa ni? Berapa tu? Kat Sikandar. Ganda. Kat mana? Sikandar Kampung Melayu lama-lama. Oh, dia terbaik. India. Okay, kita sampai ke nasi kandar Kampung Melayu yang paling famous dan sedap di Pulau
Pinang ini beratur sampai ke Penang sampai ke KL dia beratur. Memang sedap, memang sempoi boleh repeat lagi. Kita balik dulu ke Kuala Lumpur. Okey, sepatutnya kita ada singgah lagi ke Pak Mat Western Tapi semua sudah kenyang makan nasi kandar, kita balik KL dulu. Assalamualaikum, saya Pak Su. Dengan orang Botak telah buat satu menyelaraskan satu trip ke Pulau Pinang daripada 26 bulan semalam dan hari ini 27 bulan. Syukur Alhamdulillah, segala aktiviti kami dapat berjalan dengan lancar, di mana kami telah membuat lawatan ke Bukit Bendera, Padang Kota, Bayu Senja, ke Rumah Piramli, ke cuma tak pergi itulah ke Sriat sebab akibat tentang masa dan cuaca. Jadi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua peserta yang telah bekerjasama yang baik dan juga disiplin yang ditunjukkan. Alhamdulillah. Jadi saya sebagai penganjur mengucapkan banyak-banyak minta maaf sekiranya ada apa-apa yang salah cakap, salah laku pada semua. Dan saya harap tuan-tuan semua yang mengikuti trip ni akan enjoy. InsyaAllah nanti di masa depan kita akan buat trip lain pula. Ya, Assalamualaikum. Sekarang Alhamdulillah kita sekarang daripada Penang ke RNA Simpang Pulai. Bis terakhir kita orang masing-masing pun kita kereta masing-masing, yang motor-motor dan satu persediaan yang bagus, yang best. Semua masing-masing nak balik kaki. Kita jumpa lain hari, lain planning, lain percutian lagi. Kita punya base terakhir, mau kita salam-salam. Apa komen trip hari ni? Dulu pasal ini.